Ada benda penting yang saya nak bagi tahu, tolong sebarkan video ni. Hari ni kita semua tahu saudara-saudara kita rakyat Malaysia bersama rakyat dari pelbagai negara yang menyertai Global Smooth Flotilla kemanusiaan telah diculik oleh rejim. Diorang semua pergi bukan untuk perang, bukan untuk merampas apa-apa, tapi diorang datang dengan hati yang ikhlas, nak bawa bantuan, nak bawa mesej kemanusiaan. Tapi sekarang mereka diculik, ditahan dan diperlakukan dengan zalim oleh rejim. Soalan besar untuk saya dan diri kita semua. Apa peranan kita? Adakah kita hanya diam? Ataupun yang lagi teruk, kita terus sibuk bergaduh politik, sibuk saling menghina, salah menyalahkan, rasa diri terpaling, orang lain semua salah. Rasulullah SAW telah ingatkan kita dengan satu amaran yang cukup berat, yang mana Nabi SAW sabda, apabila umatku telah mengagungkan dunia, maka akan tercabut dari mereka kehebatan Islam. Dan apabila mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, iaitu dakwah, maka akan hilang daripada mereka keberkatan wahyu. Dan apabila umatku saling hina-menghina, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Sahabat sekalian, jangan sampai kita jatuh dari pandangan Allah hanya kerana perpecahan dan ego diri kita sendiri. Umat ini kalah bukan sebab kuat, tak. Tapi kita kalah kerana kita banyak berpecah belah. Sebab itulah sahabat sekalian, saya pesan mulai hari ni, cukup-cukuplah kita bermain politik. Time ni kita kena bersatu. Cukup-cukuplah kita salah menyalahkan hukum-hukum, perli orang ni, perli orang tu. Sama-samalah kita satukan doa. Angkat doa sama-sama. Hulurkan bantuan walaupun sedikit. Share awareness. Kenapa time macam ini pun nak berpecah? Sampai bila nak berpecah? Cukup-cukuplah sahabat sekalian. Jomlah sama-sama kita bersatu. Kerana hanya dengan persatuanlah Allah akan hantarkan bantuan dia. Okey? Tolong sebarkan video ni supaya kita dapat mesej yang berat. Apapun sahabat sekalian, jangan pernah putus doa. Doa sungguh-sungguh. Terutama selepas solat. Moga Allah bantu sahabat-sahabat kita yang diculik tersebut. Dan moga Allah bantu rakyat Gaza keseluruhannya. Amin ya rabbal alamin.